Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami. Dapat melihat bulan dan matahari. Aha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Allahu Allah sedap. Akbar. Oh, saya ingat tak mau di kampung. Segan dengan Ustaz lah, dengan lagu-lagu Allah. ni. Sila Ustaz, sila. Baik, masih. Okey, alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam siaran bicara hadis. Salam Malaysia Madani, salam Kuala Muda number one. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama kali marilah kita merafakkan rasa kesyukuran kita kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan inayahnya maka kita dapat lagi bersama-sama pada petang ini program yang dianjurkan oleh sektor pembelajaran dan bab pesta dalam bicara ilmu hadis 40 akhlak mulia yang dibawa khas oleh USTP PPD Kuala Muda, yang mana yang sedang berlangsung dari studio mini Pustaka Asy-Syafi'i PPD Kuala Muda. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya tidak kesorangan, saya ditemani oleh salah seorang ustaz yang amat popular ya ustaz ya. Tak ada popular. Okey, insya-Allah jadi diskusi kita pada kali ini ialah untuk membincangkan satu topik yang berjudul seperti mana yang saya nyanyikan tadilah. Jadi dalam bulan Ramadan ni ustaz Ya. sudah pastinya kita terimbau kenangan lama terutama ketika masa kita kecil-kecil dulu. Bagaimana mak kita, ayah kita, terutama mak lah yang menyediakan juadah berbuka puasa kan. Kadang kita pun berada di minggu-minggu yang dah nak raya. Ya, betul. Rasa nak menitik ayam betul Ustaz. Ya. InsyaAllah. Jadi untuk itu sebelum kita mulakan diskusi ataupun pentadabbur kita pada hari ini, ingin saya memperkenalkanlah siapakah gerangan ustaz kita pada hari ini. Jadi penceramah kita pada kali ini ialah Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaki bin Bakar iaitu kaunselor pendidikan daerah PPD Kuala Muda. Jadi untuk itu sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz satu makluman untuk para pelayar YouTube anda boleh mengimbas QR code tanda hadir yang mengikuti program di akhir rancangan ini nanti. Jadi tanpa melengah masa Ustaz jadi seperti nyatakan tadi berbakti terhadap ibu bapa Jadi saya ni yang kata suka menggunakan mnemonic kan. Jadi mnemonic itu berbakti terhadap ibu bapa. Jadi BTIP. Okey. Berbakti terhadap ibu bapa. BTIP ataupun BTIP lah. Itu Ustaz Okey, jadi tanpa melengah masa Ustaz, dipersilakan Ustaz untuk kita memperdengarkan Okay, baik. Terima kasih kepada Encik Ismi selaku moderator pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Kuala Muda number one. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi syukur kepada Allah SWT diberi ruang dan peluang pada petang ini untuk bersama dalam program yang dianjurkan oleh PPD sempena Ihya Ramadan ini, dan moga-moga program yang dianjurkan ini menjadikan kita seperti mana Nabi bersabda bahawa man salaka tariqan bil ilmi sahalallahu ilal jannah iaitu maksudnya siapa pilih jalan menuntut ilmu ni dipermudahkan Allah SWT untuk ke syurga. Jadi moga-moga program kita ini termasuklah dalam program ilmu yang memudahkan kita untuk ke syurga. Okey, baik, sebelum tu terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang menjemput saya untuk bersama pada hari ini. Begitu juga dengan penonton yang sudi bersama dengan program yang dianjurkan ini, dan insya-Allah sama-sama kita dapat manfaat dalam program ini. Baik, seperti yang diajukan oleh tuan moderator tadi, iaitu tajuk kita berkaitan berbakti terhadap ibu bapa.
Yang mana tajuk ini telah dipilih daripada kitab hadis 40 hadis 40 akhlak mulia. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita baca dulu tentang hadis yang kita akan bincangkan sebentar lagi, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu man adraka abawaihi indal kibri ahadahuma aw kilahuma falam yudkhilil jannah, rawahul Muslim. Bunyi itu macam panjang ya, dan terdapat beberapa perkataan tu berulang-ulang dan insya-Allah tadi kita bincang. Okey, baik, terjemahan dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Nabi bersabda, raghima anfu, iaitu kotor hidung seseorang. Kotor dengan apa? Dengan berlumuran lumpur ataupun debu. Kemudian menjadi hina pula. Thumma raghima anfu. Thumma raghima anfu. Kemudian menjadi hina pula. Siapa yang menjadi hina ni? Man adraka abawaihi indal kibri. Iaitu seseorang yang mendapati salah seorang atau kedua ibu bapanya itu masih ada. Iaitu ketika mereka sudah tua. Ya, au kilahuma falam yudkhilil jannah. Tapi dia tidak masuk syurga. Yakni kerana apa? Kerana tidak berbakti kepada kedua ibu bapa ataupun salah seorang daripadanya. Okey, baik, daripada hadis ini ya menerangkan bahawa Nabi Muhammad SAW ni sangat menekankan bahawa rugi sungguh-sungguh. Rugi sungguh-sungguh. Ya, sehingga terjemahan yang kadang kita dapati bahawa raghima anfu ni dia tidak menggunakan secara harfiah terjemahannya tu. Kalau ikut harfiahnya raghima anfu ni, anfu tu hidung. Kan? Jadi terjemahan yang lain kita dapati begitu hinanya ataupun celakalah ya, menunjukkan bahawa Nabi ni macam marah sungguh orang yang tidak ambil peluang ini. Peluang apa? Peluang yang mana mereka ini ada ibu bapa yang sudah tua ataupun salah seorangnya, kemudian ibu bapa yang sudah tua ataupun salah seorangnya tidak menyebabkan si anak ni masuk syurga. Kan? Jadi Nabi menggunakan raghima anfu tu. Ya, jadi pasal apa kita pun tertanya pasal apa menggunakan raghima anfu ni? Ya, kerana bagi penggunaan bahasa Arab ni, bagi orang Arab ni depa meletakkan satu-satu, kalau nak menunjukkan sesuatu perkara itu terhormat ya ataupun tinggi yang darjat, dia menggunakan hidung. Ya, biasalah kita tengok di muka ni kan, hidunglah yang terletak paling tinggi di tengah-tengah yang sangat cantik kan. Jadi bila seseorang itu diumpamakan hidung dia tu terkena tanah, kena debu, maka darjat dia tu teruk sungguhlah, teruk sangatlah kan. Kita bayangkanlah kalau hidung kita ni kan tersembam di tanah. Ya, jatuh maruk. Ya, kan. Sebab tu dalam kita ya, kita melakukan solat, mai waktu sujud itu kita kena letak hidung kita di paras yang paling sama dengan kaki ya. Paras sama dengan tapak kaki itu hidung kita sampai di situ. Ya, jadi Arab ni mereka mengatakan bahawa ya dengan mengumpamakan hidung ni itu satu penghinaan. Okey, jadi nak tunjukkan kata hinanya orang yang tidak ambil peluang ya bila ada ibu bapa yang sudah tua ataupun salah seorangnya ini, dan adanya ibu bapa ni tak menyebabkan dia masuk syurga. Itu rugi ya. Ya. Jadi rugi sangat. Kalau kita duk tengok kan, kalau kita duk tengok perlawanan bola sepak contohnya kan. Perlawanan akhir. Kemudian pasukan kita ni mendapat peluang sepakan penalti pada minit-minit akhir. Ya. Kemudian si penyepak pula tak menggunakan peluang itu supaya dapat gol di minit-minit akhir. Kan? Dia sepak-sepak mungkin tersasar tak masuk gol. Kan? Mungkin dia sepak-sepak tu dia tak pandai nak buat bagi penjaga gol ni tertipu yang hingga menyebabkan masuk gol kan. Jadi apa yang terjadi? Apa yang kita rasa waktu tu? Kita rasa sepatutnya kemenangan itu milik kita lah. Tapi kerana kita tak bagi masuk gol kerana mungkin kita tidak menggunakan peluang tu sebaiknya,
yang menyebabkan kita mungkin dikutuk lah. Kan? Apa dapat bola dah untuk sepakkan penalti, cuma ada dengan penyepak dengan penjual gol lah. Tu pun tak boleh guna untuk dapat gol. Kan? Kalau tidak kita menang lah. Macam tu lah. Kan? Walaupun tak tepat, tapi saya rasa nampak tu peluang yang besar ni bila ada tak digunakan, begitulah Nabi menggambarkan. Rugi sungguh. Rugi sungguh. Ya? Kemudian dalam hadis yang kita baca tadi, kita tengok perkataan yang diulang tu, iaitu rarima anfu tu sebanyak 3 kali. Ya? Ya, ini nak menunjukkan apa? Ya, biasanya kalau benda-benda tertentu tu kita duk ulang, penting tak penting? No? Penegasan tu tinggi. Ya? Jadi Nabi nak abang ya, sungguh ni. Kan? Tapi kalau orang yang dengar saja-saja tu sebut 4 kali, 5 kali, 6 kali pun tak ada apa. Ya? Tapi kalau orang yang dia faham dan ambil berat, kan, dan menghormati terhadap apa yang disabdakan Nabi, dia akan ambil peluang. Ya? Begitu juga kita tuan-tuan dan perempuan. Ya? Macam saya sendiri masih ada seorang mak. Ya? Mungkin tuan-tuan dan perempuan mungkin masih ada lagi ibu dan ayah. Ya? Jadi kita gunakan peluang ni. Ya? Seperti mana sabda Nabi ini, dia menekankan bahawa rugi sungguh-sungguh. Ya? Siapa yang tak menggunakan peluang, ya, bila dia masih ada ibu ataupun bapa ataupun kedua-duanya sekali yang tak memberi manfaat pada dia untuk dia masuk ke syurga. Ya? Kan? Apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat ialah dia kena berbaktilah kepada kedua ibu bapa dia. Kemudian kita juga dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, dalam firman Allah SWT, Allah Taala pesan, jangan duk sembah lain pada dia. Kemudian dalam sambungan ayat yang sama, Allah tak letak benda-benda lain. Letak kan, suruh buat apa? Buat baik kepada kedua ibu bapa. Ya, menunjukkan dekatnya perbuatan ini, ya, mulianya perbuatan ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ya, daripada hadis tadi kemudian dikuatkan dengan Al-Quran, ya, yang mengatakan bahawa berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini, ya, adalah sangat dituntut dan mempunyai ganjaran yang besar. Begitu juga ada hadis yang lain daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi menjawab, dia kata solat pada waktu. Tanya lagi, apa kemudian apa? Kemudian beliau berjawab, bakti kepada ibu bapa. Tanya lagi, kemudian apa? Yang jawab, jihad di jalan Allah. Jadi daripada hadis ini juga menunjukkan bahawa berbakti, membuat baik kepada bapa ni, ya, lebih dahulu daripada jihad. Ya. Selepas Nabi kata, ya, apakah amalan yang paling dicintai, solat pada awal waktu. Yang kemudian kedua, apa lagi, iaitu selepas tu walaupun kita duk dengar ni berjihad di jalan Allah ni satu amalan yang hebat, satu perjuangan yang hebat, ya, tapi sebelum dia tu, ya, kita ada lagi, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi untuk hadis ini, kalau nak dihuraikan lagi berkaitan dengan jihad ni, memanglah ya, sebenarnya jihad yang wajib itu memanglah lebih tinggi, ya. Tapi yang disebutkan di sini iaitu jihad, ya, jihad dalam arti kata bukan jihad fardu ain lah. Jihad fardu ain ni seperti contohnya kita di dalam negara sedang dalam keadaan terancam, diserang oleh pihak musuh. Okey, jadi sudah tentu sudah menjadi fardu ain lah kepada kita untuk kita mempertahankan tanah air kita, ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, baik, sebenarnya tajuk ini ya, sebenarnya hadis yang lain lagi, antaranya yang mungkin juga kita dalam bulan Ramadan ini pun kita selalu juga terdengar tentang kisah bagaimana mungkin imam-imam di masjid kita, kan, ustaz-ustaz di masjid kita juga menyebut tentang satu hadis yang bagaimana Nabi mengaminkan, ya, Jibril. Bagaimana ketika Nabi naik ke mimbar, sahabat nak dengar, Nabi itu amin, amin, amin. Bila selesai tu, Nabi sahabat tanya, tadi aku terdengar
Ya, Nabi duk sebut amin, amin, amin tu apa sebenarnya? Kan? Kemudian Nabi cerita balik, dia kata ketika aku langkah waktu tangga anak tangga pertama ni, malaikat Jibril mai dan dia mendoakan. Ya, dia kata bahawa bagi siapa-siapa yang memasuki bulan Ramadan kemudian tak diampunkan dosa dia. Cuba mengaminkan. Kemudian aku langkah ni yang kedua, kan? Malaikat berdoa, dia kata celakalah bagi siapa-siapa yang ada ibu bapa yang sudah tua ataupun salah satu daripadanya kemudian tak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Seperti hadis yang tadi ni. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, celakalah bagi mereka yang bila dengar nama aku ni mereka tidak berselawat. Ya. Jadi aku pun mengaminkan. Ya. Jadi banyaklah hadis yang nak menguatkan bahawa ya, berbakti terhadap ibu bapa ini sangat-sangatlah dituntut. Perkara-perkara ni dituntut ni, buat tu sudah tentu jaminannya syurga. Ya, dan bila kita ingkar ataupun tidak, tempat yang berlawanan. Kan? Kita ni di akhir yang ditentukan sama ada selepas kita lalui beberapa proses kan. Kita hidup di dunia, kemudian kita mati, masuk alam Allah, kita lalui proses-proses. Di hujung sekali kita akan pergi ke dua tempat saja. Tidak ada tiga. Tidak ada duduk, saya nak duduk di tengah-tengah. Dia ada cuma ya. Bila P2 tu ada yang pi ke neraka tu, mungkin ada yang pi tak selamanya, ada yang pi selamanya. Ada tak sama bila kita disebut tentang tokoknya azab neraka ni, kita tak mau, kita nak syurga kan, sebab kita bukan kuat. Kan, azab Allah SWT ni bila Allah sendiri abang kata azab tu pedih, kawan-kawan abang kata pedih, mungkin kita rasa-rasa macam kawan kita kata ya, tapi Allah ni satu zat yang sangat hebat ni ya, yang dia sendiri yang kata pedih tak pun tak ya. Kita kena dengan 36 sensitif tak larat lah. Okey baik. Jadi timbul pula lah pertanyaan kan. Okey, untunglah siapa yang masih ada kedua bapa ataupun salah seorangnya kan. Adalah peluang bila jaga ibu bapa berbakti kepada kedua ibu bapa ni dapatlah. Bagaimana pula kalau yang dia membesar tahu-tahu kata dia tak ada siapa mak tak kan. Ataupun salah seorang tu tak ada. Adakah mereka ini berpeluang untuk berbakti kepada kedua ibu bapa mereka? Okey, kalau macam tu ya, kita tengok baliklah kepada sabda Nabi SAW. Dia kata apabila seseorang itu meninggal dunia, terputuslah amalan kecuali 3 perkara. Ya? Iaitu yang pertama sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Ini menunjukkan bahawa walaupun kita terputus tapi kita masih berhubung dengan 3 perkara ni. Dan salah satunya ialah anak soleh. Ya? Jadi bagi siapa-siapa yang sudah tiada ibu bapa ya, kerana telah meninggal, jangan gusar ya. Kita masih boleh berhubung untuk menunjukkan kita boleh berbakti kepada kedua ibu bapa. Itu dengan cara yang macam mana? Kita berdoa. Yang selalu kita doa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Dan cara macam mana lagi nak menunjukkan kita nak berbakti kepada kedua ibu bapa ya? Kita sambung silaturahim keluarga dengan rakan-rakan baik ayah kan. Kemudian boleh buat apa lagi? Kita boleh bersedekah. Kita yang telah kan. Ya. Karena kini kita berpandukan kepada satu hadis Nabi yang mana ada satu riwayat yang menyebut bahawa ada satu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Ya, bolehkah aku bersedekah atas namanya?" Nabi kata, "Ya." Boleh, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita gunalah peluang ini. Walaupun mak ayah kita mungkin telah meninggal lama ya. Okay, pada waktu tu kita pun puan tu dah. Ya, jadi sekarang ni kita dah ada pendapatan yang tinggi, kita jangan lupa ya, sebenarnya kita boleh buat lagi kerja kebaikan ya, untuk kan kita berbakti kedua ibu bapa bersedekah. Baik tuan-tuan dan puan-puan ya,
berkaitan dengan kelebihan ya bakti ini ya, pun boleh tengok ada satu hadis yang menunjukkan bahawa redha kedua ibu bapa itu ya adalah merupakan redha Allah, iaitu ridallahu fi ridal walid wa saqatullahi fi saqatil walid. Iaitu redha Allah terletak pada redha kedua orang tua ibu bapa ya, dan murka Allah juga terletak pada kedua ibu bapa juga. Ya, bagaimana kita pernah dengarlah satu kisah berkaitan dengan sahabat Nabi ya, kisah Al-Qamah. Kan? Kisah Al-Qamah ni bagaimana kisah dia tu waktu di akhir-akhir hayat dia kan, dia didapati susah untuk nak mengucap ketika dalam keadaan. Okey. Kan? Jadi bila dimaklumkan kepada Nabi berah ya. Kemudian Nabi tanya, dia ada lagi mak? Dah. Kemudian panggil dengan kat mak dia tu, okey. Minta supaya mak dia ni memaafkan dia. Kan? Mak dia tak maaf. Ya? Mak dia murka kat dia, mak dia marah dia. Ya? Ya. Jadi Nabi kata kalau macam tu tak apa. Minta sahabat-sahabat buat main kayu api. Kan? Pasal apa? Dia kata dah tak maaf, kita nak pakak dia. Kan? Jadi seorang mak ni dia dengar anak dia nak buat begitu kan. Tak payah, tak apa. Dia pun memaafkan. Jadi keadaan dia pun boleh mengucap dan apa? Jadi nak menunjukkan di sini di yang hadis tersebut tadi ya, redha kedua ibu bapa ini. Jadi bila mak dia tadi pun dah Allah Taala permudahkan. Kita tengok dalam kisah Al-Qamah ni. Jadi ditanya pasal apa yang mak dia marah kan. Kerana mak dia kata dia terlalu melebihkan isteri yang berbanding mak dia. Jadi mak dia pun terasa hati. Pun marah kan. Dia kadang-kadang benda tu berlaku mak kita tak abang. Kan? Mak kita terasa hati ke apa kita tak abang ya. Dia tak abang. Jadi di situ ada ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, berbalik kepada kelebihan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa ni. Ya, kita tengok juga satu kisah lagi ya yang sangat masyhur, iaitu kisah Uwais Al-Qarni. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ya, penonton yang ada di sini dah tentu faham dan mengambil tahu tentang kisah Uwais Al-Qarni. Ya. Beliau merupakan seorang pemuda daripada Yaman ya, yang mana walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi, tapi secara teknikalnya dia tidak dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Kerana dia tak ada bertemu dengan Nabi. Tapi dicemburui oleh sahabat Nabi. Kerana Nabi menyebut dia, tapi Nabi tak pernah jumpa dia. Dan orang pun tak kenal siapa. Ya? Kan? Dia jadikan satu kisah cerita dia ni hebatnya Uwais Al-Qarni, dia punya berbakti yang tu pada mak dia ni. Mak dia ni lumpuh. Mak dia ni lumpuh. Yang dah lewat usia dah. Kemudian mak dia menyuarakan, "Uwais, aku ni belum bukan nafas terakhir ni, aku naklah tunai haji." Dia pun tak tolak, kata tak boleh ke apa semua. Dia ambil itu sebagai satu tanggungjawab. Kan? Dia kata, aku nak buat lagu mana ni? Orang miskin. Kan? Kalau orang yang berada ni, mereka boleh sewa unta dengan kereta tarik apa semua tu. Walaupun mak uzuk boleh bawa. Kan? Tapi kerana mereka kerana dia susah, ya, jadi dia ikhtiar macam mana? Ya? Nak tak nak, kena pi juga cara jalan kaki lah. Kan? Jalan kaki. Kalau dia saja tak apa. Ni nak kena bawa mak. Kan? Jadi dia pilih yang macam mana? Dengan sedikit wang yang ada, dia mampu membeli seekor lembu. Tapi bukan lembu dewasa, anak. Kan? Melalui lembu anak ni, dia beli. Kemudian dia pun buat kandang lembu tu. Buat di atas tempat tanah yang tinggi. Jadi setiap hari dia akan gendong lembu ni naik turun di tanah tinggi tu. Kan? Orang pun tengok, weh ni,
Dah lah tak bergaul dengan orang sangat kan. Lepas tu dia buat perangai macam ni pula. Apa nak jadi? Pelik kan. Rupanya orang tak tahu. Rupanya dengan cara yang macam tu dia cuba untuk nak latih diri dia supaya dia terbiasa untuk benda berat dan dia pun badan akan jadi fit kan. Jadi sehinggalah lembu itu membesar dan dikatakan bahawa cecah beratnya tu 100 kilo lah. Kan. Bila lembu tu dah mula dewasa, benda itu nak menunjukkan bahawa pengajaran yang boleh kita. Kalau benda itu, kalau kita bermula daripada asas, daripada kecil, kan, lama-lama berat pun kita dah tak rasa berat. Sama juga kan, kalau apa-apa pun, kalau kita nak mulakan kerja, kalau kita mulakan kerja daripada peringkat awal ni, insyaAllah, dia jadi tak apa berat. Tapi kita mula di tengah dan nak hujung dah, kan, nak mula sekali pun dah teruk dah. Ya, dia ada perancangan. Dia. Okey, jadi dengan kerana tu ada yang mengatakan bahawa dia ambil tempoh 8 bulan, ada yang kata lebih apa semua, tapi dia dah lalui benda tu dan dia berjaya bawa mak dia pergi ke dengan cara menggendong. Kan? Bawa mak pergi. Kalau kita tengok dalam peta pun bukan jarak yang dekat, Yaman ke Mekah tu. Kan? Cecah mungkin antara Kuala Lumpur pergi Bangkok apa kan, 1000 km lebih kan. Okey, kemudian bila dia dah berjaya balik apa semua kan, Uwais Al-Qarni ni dia sangat rindu. Asal dia dengar aja ada orang nak ke Madinah kan, sebenarnya dia bukan tak tanya. Tapi kerana dia tak boleh nak pergi, kerana nak kena jaga mak. Tapi tak apa, dia terus jaga mak dia. Setelah pada satu masa tu, bila dia dah tak ada, dia gunakan peluang ni. Belum tu. Mak dia masih ada, tapi dia minta balik kepada Mekah tu, minta izin mak dia ni, saya nak pergi jumpa Nabi di Madinah. Tak apa nama mak dia kata, tapi persiapan pun semua dia dah buat lah. Tak apa, pergi jumpa. Kan? Jadi lepas jumpa tu, terus cepat-cepat balik. Jadi Uwais Al-Qarni pun dia bertemu dengan Nabi, ada rumah Nabi. Bila ketuk pintu, Sayyidatina dah buka, apa sebab bagi tahu kata nak jumpa Nabi. Nabi kata Nabi keluar berperang. Jadi kalau nak tunggu juga mungkin tanggal sebulan lebih lah kan. Balik kan. Jadi Uwais ni dia ingat mak dia kan. Tu yang pertama pergi terus balik. Dia pun balik, dia teringatkan mak dia, balik dia bagi pesan kepada Sayyidina Aisyah, nanti sampaikan salam saya pada Nabi. Okey. Dia pun balik, kemudian Nabi pun balik perang apa semua, dia pun sampaikan salam. Tahu dah pada waktu tu. Sampaikan pada sahabat. Antaranya Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Aisyah. Kita nanti akan datang pemuda dari Yaman dan ambillah peluang ini. Dia berdoa supaya dosa kan, kerana doa dia tu sangat tajam. Kerana dia ni masyhur di ni. Gelaran Al-Qarni tu adalah kan yang gelaran yang terkenal di langit. Tu sahabat-sahabat ni cemburu lah. Kita ni nak cemburu dalam perkara baik ni boleh. Kan? Sahabat-sahabat ni cemburu macam mana? Jadi saya duduk tengok kan. Sahabat sedangkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ni mereka dah pun dah dijanjikan untuk masuk ke syurga kan. Tapi masih lagi ada rasa macam lagi orang ni, orang yang disebut Nabi ni lan apa depa nak tahu kan. Jadi antaranya cara macam mana depa nak buat, setiap kali tahu saja rombongan daripada Yaman nak pergi ambil haji tu, akan tapih dululah kan untuk depa nak cari siapa Uwais sehingga apa kan, dan tanya apa amalan. Okay, baik Ustaz. Okay, tadi kalau kita lihat banyak daripada hadis, daripada ayat Quran menceritakan betapa pentingnya ataupun makam ibu bapa ni. Maksudnya selepas daripada Allah SWT tu, Allah SWT mengatakan berbakti kepada kedua ibu bapa tu, kata mengambil tempat yang kedua.
Kan kalau dalam pertandingan tu walaupun kau kata tak dapat menjuarai, dapat tempat kedua pun kira hebat lah tu. Jadi nak kata kita ni sebagai manusia di akhir zaman lah terutamanya perlulah mengambil peluang ni, terutama seperti mana yang Ustaz ceritakan tadi. Andai kata tak ada dua-dua, ada salah seorang pun kata masih ada peluang untuk berbakti, dan kalau kata kedua-duanya pun dah tak ada, masih ada peluang lagi kan untuk kita berbakti dalam bentuk kita istilahnya macam bentuk maya lah kan, kalau kita sinonim dengan maya sekarang ni apa-apa pun digital. Jadi sebenarnya untuk meraih pahala kata untuk berbakti kepada ibu bapa ni boleh juga dibuat walaupun tidak secara bersemuka. Jadi daripada itu Ustaz yang kata masa pun orang kata mencemburui kita dah. Ikut Ustaz boleh cerita sikit lah kelebihan ataupun pengajaran lah daripada hadis tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Kita tengok daripada hadis yang kita bincangkan daripada awal tadi, pengajaran yang boleh kita ambil iaitu yang pertama, kita dituntut berbakti kepada ibu bapa adalah jalan ke syurga. Jalan ke syurga. Sangat jelas tadi berkaitan kenapa Nabi berkaitan Roghima Anfu itu sebanyak 3 kali dia nak tegaskan bahawa rugi sungguh. Sebab apa? Nak masuk syurga itu hampa dah ada dah. Macam tiket lah di depan mata orang kan. Cuma kena usaha sikit lah. Kemudian perkara yang kedua, pelajaran daripada hadis ini, menderhakai ibu bapa ini membawa kehinaan. Nabi menyebut Roghima Anfu itu kataan yang nak menunjukkan hinanya ataupun ruginya, tak mengambil peluang untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan yang ketiga iaitu membantu ibu bapa di usia tua ni. Kita tahu bahawa ketika ibu bapa semakin lemah, tanggungjawab untuk mengurus ibu bapa ini di usia mereka yang tua ni sudah tentu tidak juga mudah. Tidak mudah. Sebab itulah ganjaran yang diberikan pun sangat tinggi sangat tinggi. Karena kadang-kadang kalau kita kata menjaga dan mengasuh anak-anak semakin hari mereka pun semakin bijak lah kan. Semakin bijak dan semakin bijak, pandai mengurus diri. Tetapi kita manusia ni bila semakin berusia, kita semakin banyak ragam, sensitif lah sana. Ini yang menyebabkan kita bimbang kalau sensitif mereka itu menyebabkan mereka marah kan. Macam cerita yang Ustaz cerita tadilah. Kan bagaimana seorang ibu itu dia terasa hati. Terasa hati je kan, tapi dia punya kesan dia tu masya-Allah kan. Jadi dalam ruang yang ini saya rasa tentang hadis ini dia banyak menegaskan betapa besarnya dosa seseorang yang mengabaikan ibu bapanya sehingga kehilangan peluang masuk syurga. Jadi nak menunjukkan sesuatu itu besarnya kerugiannya bila tak dapat masuk syurga. Itulah kerugian yang paling besar. Di penghujung kan, di penghujung itu dua je kan, ke syurga atau sebaliknya. Kejayaan seseorang ni apabila dia dapat masuk syurga. Betul. Jadi kejayaan yang sebenarnya ialah okey baik. Jadi semoga kita semua yang ada di sini menjadi taat yang sedang ataupun masih lagi dalam sebagai ini taat dan patuh kepada kedua bapa. Jadi saya rasa Encik Ismi, saya rasa kita pun berada di penghujung dan terlebih dahulu saya minta ampun dan maaf sekiranya ada tersalah, ada terkasar bahasa. Sempena kita pun nak menyebut Hari Raya Aidilfitri. Jadi saya ambil peluang ini mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf lahir batin, dan sekejap kita akan berbuka puasa. Selamat berbuka puasa juga. Saya kembali kepada Encik Ismi. Okey, baik. Jazakallah khairan katsira. Alhamdulillah. Walaupun dalam masa yang singkat tuan-tuan dan puan-puan tapi kita dapat satu sifati lah. Jadi kalau seperti di awal rancangan tadi saya ada meletakkan satu keyword atau kata kunci tip berbakti terhadap ibu bapa jadi diharapkan kita semua, terutama saya jugalah Ustaz saya pun mengambil kesempatan ni jugalah sebenarnya jadi kalau nak ceritanya, kalau tadi Ustaz masih ada ibu Ustaz jadi sebenarnya samalah saya pun begitu juga. Jadi saya masih lagi terimbau bagaimana pemergian ayah saya dulu, yang saya dapat alhamdulillah lah dapat menyantuninya sampai ke liang lahat lah. Tapi nak kata peristiwa itu tuan-tuan dan puan-puan walaupun telah berlalu hampir 17 tahun,
tapi masih lagi tergiang-giang suara, masih lagi merasai kebasahan tanah kubur tersebut. Nak kata apabila ditinggalkan oleh ibu dan ayah. Kalau kita ditinggalkan kawan, ditinggalkan kekasih, contohlah Ustaz, ditinggalkan rakan sekolah rendah dulu, mungkin kita tak begitu terasa sangat. Kan, sebab title ibu dan ayahnya hanya sekali ya. Kalau ada ibu kedua kan ataupun ayah kedua, dia dah ambil nombor 2. Istilahnya tiri lah kot kan Ustaz. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi terima kasih kerana masih lagi bersama dalam program Bicara Hadis yang telah pun diulaskan oleh Ustaz sebentar tadi. Semoga kita mendapat iktibar dan kita mengambil tindakan yang sewajarnya. Jadi seperti biasa di penghujung rancangan ini terdapat QR code ya untuk didaftarkan di dalam SPL KPM. Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi ini juga merupakan sebagai satu orang kata tiket di dunia sebenarnya. Menyatakan kehadiran kita Ustaz tapi bukanlah kita nak tunjuk-tunjuk sangat, tapi yang sebenarnya ilmu intipati yang Ustaz kongsikan tadi sebenarnya dia juga membawa kepada jalan yang ke syurga Ustaz sebab kita berada dalam majlis ilmu ni sebenarnya adalah merupakan taman-taman syurga. Jadi dengan itu saya juga meminta menyusun jari 10 jari, minta ampun dan maaf kiranya ada salah silap, terkasar bahasa, terlanjur kata. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.